Tugasan getih pastinya bakal dilalui Johor Darul Takzim JDT hari ini, bagaimana tidaknya, di sebalik ketiadaan Arif Aiman Hanafi karena mengalami kecederaan. Tonggak utama pertahanan kental Melbourne City FC malah bersedia untuk menghadapi gempuran anak asuh Zosco Monos siang nanti. Dilihat dari statistik perlawanan di ACL Elite dalam 3 perlawanan terakhir, Melbourne City FC memang diunggulkan untuk menang. Apatah lagi Melbourne City FC mengalahkan Buriram United yang selalu mengalahkan JDT dalam 2 pertemuan perlawanan terakhir di ACL Elite musim ini dan musim lalu. Skuad Melbourne City bakal mendapat tonik penting apabila pertahanan Australia, Kai Thuin disahkan kembali tersenarai bagi aksi Liga Juara-Juara AFC Elite Akli menentang wakil Malaysia, Johor Darul Takzim JDT di Stadium Resitanggular Melbourne pada Selasa. Thuin sebelum ini tidak disenaraikan ketika Melbourne City tewas 1-4 kepada Adelaide United dalam saingan Liga A Australia pada Jumaat. Pemain berusia 24 tahun itu baru tiba dari Amerika Syarikat AS pada hari perlawanan selepas beraksi 2 kali bersama skuad sosis Rus dalam tempoh 7 hari menyebabkan ketua jurulatih, Aurelio Vicmar, tidak mahu mengambil risiko menurunkannya. Saya terpaksa diketepikan ketika bertemu Adelaide dan itu mengecewakan, tetapi memang sukar untuk bermain apabila baru tiba pada hari perlawanan. Saya menikmati saingan Liga Juara-Juara setakat ini dan saya tidak sabar untuk aksi Selasa nanti. Kualiti pemain dalam kejohanan ini sangat tinggi dan saya tidak menjangkakan perlawanan yang mudah menentang JDT, kata Thuin. Ketiadaan Thuin jelas dirasai apabila skuad City Blues itu tumbang buat kali pertama musim ini, meskipun Adelaide bermain 10 orang selepas Dylan Pirias menerima kad merah pada babak pertama. Di samping itu, mengulas lanjut mengenai kekalahan tersebut, Vicmar tidak berselindung dan mengakui bahawa pasukannya kekurangan semangat untuk menang. Kami sangat tidak kompetitif. Hanya satu pasukan yang mahu menang dan itu bukan kami. Kami tidak mahu menang, kami tidak mahu bersaing. Standard kami rendah, sikap kami juga lemah. Harapnya kekalahan ini menjadi titik perubahan. Perkara positifnya ialah kami ada perlawanan penting pada Selasa. 2 hari selepas tewas memang sukar, tetapi para pemain kini sudah kembali positif dan sedar kesilapan yang dilakukan. Kami perlu bangkit dan tunjukkan reaksi yang betul. Mentaliti sekarang lebih baik dan kami sedar kepentingan perlawanan ini, tegasnya. Melbourne City kini memburu kemenangan ketiga berturut-turut dalam saingan akli selepas mencatat 2 kemenangan 2-1 masing-masing ke atas Buriram United Thailand dan Machida Zelvia Jepun. Sementara itu, JDT yang diperkuatkan dengan kehadiran bekas pertahanan Perth Glory, Shane Lowry kini mendahului kumpulan A dengan kelebihan 1 mata berbanding Melbourne City. Mereka sebuah pasukan yang sangat baik dan berpengalaman. Ia pasti menjadi pertembungan menarik buat kami, tambah Vicmar. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.